Dan yang paling mahal sekali cikgu ialah Mm-mm. bisnes itu tidak konflik kepada orang lain punya bisnes. Contohnya Mm-mm. cikgu bila Mm-mm. saya buat training, cikgu buat training, kita join Mm-mm. sama-sama, dia tak efek kepada kita punya perniagaan kita. Cikgu Mm-mm. buat bisnes makanan pun tak efek. Cikgu buat bisnes telco tak efek. Cikgu buat bisnes jual apa pun dia tak efek. Maksudnya Mm-mm. dia Mm-mm. tak konflik interest dengan kita punya bisnes. Mm-mm. Ini salah satu bisnes yang saya cari. Yang saya cari dan mengapa saya duduk lama dalam bisnes ini dan saya tak menyertai bisnes lain sebab di sini ada semua yang saya nak. Itu dia punya core dia lah cikgu. Cuma bila saya tak buat dengan konsisten, dia menyebabkan income kita tu tak seperti mana yang kita nak lah. Kalau dulu kita Mm-mm. berimpian, ni kita boleh capai ni 50,000 ni. Ada Mm-mm. jauh lagi lah sebab kita tak buat dengan konsisten. Macam tu. Mm-mm. Tapi sebab cikgu KB nak tahu pada malam, kita terpaksa cerita lah benda-benda macam ni kan. Dan dia sangat Mm-mm. bagus. Mungkin ada sahabat-sahabat kita rasa macam, nak tahulah coach, bisnes apa ni kan. Kalau nak tahu Mm-mm. komen, nak tahu coach. Ya ke bisnes ni ada semua? nanti Betul. kan nanti kan sembang je dah, insyaallah. Itu dia Kalau itulah. tuan-tuan dan perempuan nak tahu komen, nak tahu coach.